Kau pernah rasa macam ni tak? Kau tengah scroll media sosial, baca satu komen dan tiba-tiba rasa loyo. Bukan sebab marah, tapi sebab tahap kebodohan komen tu pekat, tulen, tak ada campuran. Ia satu perasaan fizikal. Perut memulas, kepala pening. Macam otak kau baru sahaja terhidu sesuatu yang busuk. Ini bukan sekadar tak setuju. Ini jijik intelektual. Reaksi visceral badan kau terhadap maklumat yang sangat salah. Sangat tak logik, sampai ia dianggap sebagai ancaman. Kenapa kita rasa macam ni? Kenapa kebodohan orang lain boleh buat kita rasa sakit secara fizikal? Jom kita bedah siasat. Punca pertama dan terbesar, disonansi kognitif. Otak engkau adalah mesin pencari corak. Ia bekerja keras untuk membina model dunia yang konsisten dan masuk akal. Bila kau dengar seseorang dengan penuh yakin menyatakan bumi ini rata, atau vaksin ada chip 5G, ia bukan sekadar pendapat. Ia adalah serangan terus kepada model realiti yang otak kau dah bina dengan teliti. Konflik antara apa yang aku tahu benar dan apa yang orang ni cakap mewujudkan satu tekanan mental yang hebat. Otak kau benci keadaan ini. Untuk melindungi kau, ia mencetuskan amaran dalam bentuk paling asas, rasa jijik. Sama macam ia akan buat kalau kau nak makan makanan basi. Ia memberitahu kau, ini toksik. Jauhi benda ni, jangan masukkan dalam sistem kau. Punca kedua, kesan Dunning-Kruger. Di kemuncaknya, rasa jijik tu memuncak bukan bila seseorang tu sekadar salah, tapi bila dia salah dengan angkuh. Kesan Dunning-Kruger menyatakan bahawa orang yang paling tidak cekap dalam sesuatu bidang adalah yang paling cenderung untuk menilai kebolehan mereka secara berlebihan. Mereka bukan sahaja tak tahu, mereka tak tahu yang mereka tak tahu. Gabungan maut antara kejahilan dan keyakinan inilah yang merengsarkan sistem logik kau. Ia melawan semua peraturan. Dalam dunia yang waras, keyakinan datang dari ilmu. Mereka menterbalikkan formula ini. Punca ketiga, ia adalah serangan terhadap nilai teras kau. Bagi kebanyakan orang yang mengalami jijik intelektual, logik, bukti dan pemikiran kritikal bukan sekadar alat. Ia adalah nilai moral. Sama seperti seseorang yang menghargai kejujuran akan rasa jijik melihat penipuan, kau juga rasa jijik melihat penghinaan terhadap akal fikiran. Ia terasa seperti satu pencemaran. Seolah-olah seseorang masuk ke dalam perpustakaan minda kau yang tersusun rapi dan mula membakar buku. Jadi, apa nak buat? Adakah kita ditakdirkan untuk sentiasa rasa mual dalam dunia yang penuh dengan maklumat salah? Tidak. Ada cara untuk menguruskan reaksi ini. Ia bukan tentang mengubah dunia, ia tentang mengawal dunia dalaman kau. Langkah pertama, kenal pasti dan namakan perasaan itu. Bila kau rasa lawyer tu datang, berhenti sekejap. Katakan pada diri sendiri, ini dia, jijik intelektual. Otak aku sedang bertindak balas terhadap disonansi. Dengan menamakannya, kau mengubahnya dari satu reaksi emosi yang menguasai kepada satu fenomena psikologi yang boleh diperhatikan. Kau menjadi pemerhati, bukan mangsa. Langkah kedua, hentikan perang salib mental. Kau tak boleh memperbetulkan semua orang di internet. Berdebat dengan seseorang yang berpegang pada kepercayaan tak logik ibarat bermain catur dengan burung merpati. Ia akan jatuhkan semua buah catur, berak atas papan dan kemudian terbang pergi seolah-olah ia menang. Simpan tenaga kau. Pilih pertempuran kau. Tenaga mental kau adalah sumber yang terhad. Jangan bazirkannya. Langkah ketiga, guna penapis penting atau tidak. Sebelum kau bertindak balas, tanya diri sendiri, adakah orang ini atau topik ini penting dalam hidup aku? Komen dari keyboard warrior _69. Tak penting. Biarkan saja, buang dari hidup kau. Ahli keluarga terdekat yang percaya teori konspirasi berbahaya mungkin penting. Pendekatannya perlu berbeza. Penapis ini membantu kau untuk tidak membazirkan emosi pada perkara yang remeh. Langkah keempat, tukar matlamat dari membetulkan kepada memahami. Apabila berdepan dengan seseorang yang penting, ikut penapis tadi, jangan mulakan dengan kau salah. Itu hanya akan membuatkan mereka lebih defensif. Sebaliknya, guna soalan. Menarik. Apa yang buat kau fikir macam tu? Atau, kat mana kau baca pasal ni? Aku nak tahu lebih lanjut. Ini bukan helah. Ini untuk kau faham punca kepercayaan mereka.
Adakah ia berpunca dari ketakutan, salah faham atau sumber maklumat yang tak boleh dipercayai? Bila kau faham puncanya, perbualan menjadi lebih produktif. Kau mungkin tak dapat ubah fikiran mereka, tapi kau boleh tanam benih keraguan yang sihat. Langkah kelima, cipta zon bebas kebodohan kau sendiri. Kau ada kuasa untuk memilih kandungan yang kau lihat dan dengan siapa kau luangkan masa. Nyahikut akaun yang menyakitkan kepala. Senyapkan ahli keluarga yang toksik dalam grup chat. Habiskan lebih banyak masa membaca buku yang bagus atau mendengar podcast yang bijak. Ini bukan lari dari masalah. Ini adalah penjagaan kebersihan mental. Kau takkan biarkan orang buang sampah dalam rumah kau, jadi kenapa biarkan mereka buang sampah dalam kepala kau? Akhir kata, rasa jijik intelektual itu adalah satu isyarat. Ia bukan kelemahan. Ia adalah kompas. Ia menunjukkan bahawa kau sangat menghargai logik, kebenaran dan akal. Itu satu perkara yang baik. Cabarannya bukan untuk memadamkan perasaan itu, tetapi untuk menggunakannya dengan bijak. Gunakannya untuk menjauhi perdebatan sia-sia dan mendekati perbualan yang membina. Kerana kecerdasan sebenar bukanlah tentang sentiasa betul. Ia tentang tahu pertempuran mana yang berbaloi untuk diperjuangkan dan kebodohan mana yang lebih baik dibiarkan sahaja.